Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, selamat pagi. Hari ini 19 hari bulan 11 2025. Pak Ndak hari ni Pak Ndak nak teruskan kerja-kerja mengecat dinding, pakai minyak queen lah. Okey, insyaAllah ni Pak Ndak usahakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan untuk menjalankan kerja. Ni Pak Ndak dah standby dah. Minyak queen ada sini. Okey, Pak Ndak campur terpentai sikit kot. Tu dengan minyak kuning. Minyak kuning ni Pak Ndak nak cerahkan sikit minyak queen ni. Hari tu kat luar tu campur dengan minyak dengan cat merah kan. Jadi naik kali dia. Okey. Okey, doakan Pak Ndak sihat. Doakan Pak Ndak sihat semua. Wan juga sihat. Keluarga kita semua sihat. Sahabat-sahabat yang memati, yang semua mendoakan kita, insya-Allah mudah-mudahan sihat semua. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 20 hari bulan 11 2025. Pak Lang hari ni tolong buat pipe ni, penyambungan dia banyak yang dah patah. Ada yang bocor itu kan, punya merebak-rebak. Okey. Pak Ndak nak teruskan kerja-kerja mengecat dalam bilik ni. Dapatlah sikit sebelah atas tu siap semalam. Letih juga tu naik tangga. Krem kaki juga. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja-kerja kita. Allah doakan kami semua sehat. Keluarga semua sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua.
Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari dah pukul 5.30 petang. 2 hari Pandak kerjakan cat kayu ni. Setakat ni dapat 2 line hari ni. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan segala kerja-kerja. InsyaAllah. Doakan Pandak sihat. Doakan Pandak sihat. Doakan Wan sihat. Semua sihat. Keluarga kita semua sihat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum semua. Sayang semua. Oh ya, lupa nak bagi tahu. Betulan pipe dah siap, insya-Allah. Mudah-mudahan tak bocor. Tak dapat nak test tadi. Siap kerja. Air pula tak ada. Ada pipe pecah. Okey. Yang dekat dalam tu pun kita tukarlah. Dia ketat kan. Okey. Tengok datang. Air nanti pak nak test lah, insya-Allah. Assalamualaikum.